Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini anda semua bersama saya, Adam, dalam TVPSS, Podcast SK Sungai. Bersempena dengan podcast kita kali pertama ini, kami dari pihak TVPSS SK Sungai dengan berbesar hati berjemput Puan Hajah Rahmah binti Nik untuk bersama-sama dengan kita hari ini. Assalamualaikum Cikgu. Cikgu sihat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat setakat ini. Terima kasih kerana sudi hadir ke podcast TVPSS SK Sungai. Sama-sama. Memandangkan cikgu bakal bersara kurang sebulan lagi, boleh cikgu ceritakan serba sedikit tentang latar belakang kerjaya cikgu? Terima kasih kepada Adam. Pertamanya cikgu nak ceritakan bermulanya kerjaya cikgu di Kuala Lumpur, di SK Bandar Baru Sentul pada tahun 1988. Jadi itu posting pertama cikgu, itu pada 1 hari bulan 1 1988. Selama cikgu berada di Sekolah Bandar Baru Sentul lebih kurang 3 tahun lah. Kemudian sekolah yang kedua cikgu berpindah ke Tanjung Malim, Sekolah Kebangsaan Felda Sungai Berang. Itu sekolah kedua cikgu, bermulanya pada 1 hari bulan 12 tahun 1990. Dan sehinggalah cikgu naik ke penolong kanan, Koko di SK Balun, ya, pada tahun 2009. Dan seterusnya memegang PK Koko, PK Hem, dan akhirnya cikgu memohon untuk menjadi guru besar pada tahun 2016. Dan menjadi guru besar sekolah pertama di daerah Hilir Perak, SK Tebuk Banjar. Ya, itu sekolah menjadi guru besar. Dan sekolah yang kedua menjadi guru besar pada tahun 2017 ke SK Seri Bersaut. SK Bersaut, dan akhirnya sekarang ini berada di SK Sungai. Cikgu memang bercita-cita nak jadi guru ke? Menjadi guru ni rasanya bukan kerjaya yang cikgu minati, tetapi mungkin agaknya kehendak orang tua, ya. Ibu cikgu suruh menjadi guru, mungkin sebab sebelumnya sebelah ayah cikgu, maknanya datuk cikgu lah. Datuk cikgu merupakan seorang guru dan merupakan guru besar juga. Guru besar yang pertama di daerah Perak Tengah pada tahun lebih kurang tahun 1950-an. Ya, dia guru besar yang pertama, dan mungkinlah ibu cikgu kata suruh cikgu menjadi cikgu sebab datuk agaknya. Kalau tidak, cita-cita cikgu sebenarnya nak jadi anggota tentera. Ya, sebabnya boleh nak minta jadi tentera tu sebab mula-mulanya polis yang datang ke rumah cikgu. Ada polis menjadi tetamu di rumah cikgu. Jadi macam best nampaknya, kerjaya yang diceritakannya tu seronok. Jadi cikgu pun menanam cita-cita nak jadi polis. Tetapi ibu cikgu menghalang. Tak sesuai orang perempuan menjadi polis, anggota tentera. Jadi cikgu jadilah cikgu. Dan akhirnya alhamdulillah sampailah ketua ni. Seterusnya, apakah pengalaman cikgu yang takkan boleh cikgu lupakan sepanjang menjadi seorang pendidik selama ini? Pengalaman tu tak susah sangat sebab cikgu posting di bandaraya, orang kata di Kuala Lumpur. Tetapi masa itu pada tahun 1988 adalah Bandar Baru Sentul tu sangat lapang.
maknanya dia kosong. Macam padang jarak, padang terkukur. Ya, sebab dia ada bangunan sekolah aja. Bangunan sekolah, bangunan rumah. Rumah semua rumah flat. Rumah flat yang ada. Jadi sekolah tu ada semata sekolah dengan kosong, tak ada apa. Jadi pada kali pertama pada 1 Bulan 1 tu 1988 kami masuk, semuanya majoritinya cikgu bujang lelaki dan perempuan. Ya, cuma guru besarnya yang tua. Lain semua muda. Jadi sekolahnya kosong sampailah ke tingkat berapa? 5. Tingkat kalau mengikut tingkat kelas tu sampai ke tingkat 5, tapi semuanya kosong. Murid dah ada, tapi tak ada kerusi, tak ada meja. Kerusi dan meja semua berada di bawah. Jadi kami kena naik semua, bawa naik semua kerusi, meja, naik ke atas. Dah sama-sama bersama dengan pengarah rasanya wilayah persekutuan masa tu. Turut membantu untuk menaikkan kerusi dan meja. Murid-murid dah ada ramai, tapi kerusi meja tak ada. Jadi kami kena buat kerja sendiri. Semua kosong, tak ada apa yang benda yang ada. Okey, itulah pengalaman cikgu. Cikgu rasa mungkin tersemat di hati cikgu sampai bila-bila. Perasaan cikgu bila dah nak bersara ni? Perasaan tu macam orang bercinta pula, berbunga-bunga. Ya, cikgu rasa sangat seronok sebab berkhidmat selama 37 tahun. Kalau mengikut orang muda ke sekarang ni, umurnya mesti orang muda yang tengah bersemangat, ya. Kalau 37 tahun tu sangat bersemangat. Masih kuat, gagah, perkasa lah kalau untuk orang pemuda. Jadi cikgu rasa sangat seronok, gembira untuk bersara. Dah bersara nanti, cikgu nak pergi negara mana? Dengar cerita, cikgu suka melancong. Okey. Ya, cikgu tahun lepas yang akhirnya melancong di Jerman. Jadi cikgu rasa memang cikgu peruntukkan nanti peruntukan kewangan cikgu selepas umur 55 untuk melancong. Untuk memang ya, mungkin habit kot, suka, memang kegemaran melancong. Jadi cikgu nak melancong. Anak cikgu ada belajar di Rusia dan dia akan balik bercuti, dan cikgu pun rasanya negara yang pertama kot, Rusia lah, untuk perjalanan cikgu yang pertama selepas bersara. Ya. Baik cikgu. Akhir sekali, apakah nasihat dan hasrat cikgu kepada warga SK Sungai? Nasihat, inilah, ni amanat lah kononnya. Nasihat cikgu, pertama kepada murid-murid, pada murid-murid, cikgu kamu adalah cikgu yang terbaik sekali. Maknanya guru kelas ke, guru BM ke, tak kira guru agama ke, guru PJ ke, itu adalah guru yang terbaik untuk kamu. Jadi kamu mesti dengar cakap cikgu kamu. Ya, untuk murid-murid lah. Ya, mesti dengar. Sebabnya cikgu tu telah dilatih, telah diberi ilmu, telah diajar untuk mendidik. Cikgu tu macam perfect lah. Lengkap semuanya. Jadi cikgu boleh kata macam itu sebab semua anak-anak cikgu, okey, semua belajar dari cikgu-cikgu. Cikgu tak pernah berhantar anak tuition ataupun apa, kelas tambahan. Ya, kelas tambahan. Kelas tambahan, ya. Cikgu tak pernah hantar.
Tapi semuanya diajar oleh cikgu di dalam kelas. Jadi boleh menyebabkan cikgu rasa anak cikgu berjaya lah. Walaupun tak ada tuition, tak ada kelas tambahan, cikgu anak berjaya kecuali cikgu tu yang buat sendiri kelas tambahan. Kelas tu tanpa bayaran. Tak ada dikenakan bayaran. Jadi ilmu cikgu lagi bagus daripada bukan cikgu nak condemn pula, bukan kata cikgu tuition tu tak bagus. Tapi kamu boleh berjaya dengan cikgu kelas, cikgu yang telah disediakan oleh kerajaan. Tu. Pendek katalah, senang ceritakan. Kerajaan adalah yang terbaik. Jadi kamu jangan kata, alah dia tu anak cikgu tu sebabnya pandai. Tapi cikgu pun bukan anak cikgu, tapi pandai pun. Boleh je pandai. Jadi kamu tak boleh mengatakan mesti anak cikgu yang pandai. Macam itulah. Jadi pastikan kamu dengar cakap cikgu. Untuk murid lah. Dan guru-guru. Ini wasiat untuk guru-guru. Ya. Okey, guru-guru pastikan kita ni ikhlas lah. Ikhlas mengajar tu memang jadi cikgu betul lah. Jadi jangan sebab duit. Sebab fikir duit je kita tak akan ke mana. Ya. Mengajar maknanya mengajar berbaloi dengan duit tu. Jangan kata kita aku masuk kelas cukup. Masuk kelas pang tapi tak ada hati dengan murid, ya. Jadi kena ada hati dengan murid. Mana kelas dan ajar mereka. Macam tu. Ya. Jadi nanti sebenarnya kita akan merasa kepuasannya lah di dalam hati nanti. Dan bila berusia macam cikgu nanti, kita akan rasa kepuasannya. Terima kasih atas kesudian cikgu bersama kami hari ini. Jumpa kami dalam podcast seterusnya.